Puasku dihantui, lemasku diracuni lirik dan lagunya. Sikap halusnya, ku perlu dilepaskan dari sangkar jeratan dibina dia yang memakai kita. Duniaku baru namun dia tetap di situ. Aku keliru, kau nyalakanku pada yang terpendam di jiwamu. Jadikan aku menyuluh arahmu. Kerja KMK kau dah siap ke? Belum. Belum dah. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bangun. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Baik, duduk. Terima kasih, cikgu. Baik, apa kabar semua? First of all, cikgu nak ucapkan tahniah atas keputusan semester 1 kamu semua. Jadi first, cikgu nak ucapkan tahniah kepada rakan kamu Izwan kerana telah mendapat poflet dalam semester 1 ni. Beri tepukan semua. Baiklah, cikgu nak ucapkan tahniah sekali lagi Izwan atas pencapaian yang sangat membanggakan. Kamu telah membuktikan yang kamu benar-benar merupakan pelajar harapan sekolah ini. Terima kasih, cikgu. Tahniah tu, kau memang hebatlah sampai cikgu puji kau depan semua orang. Terima kasih, doh. Tu lah tak sia-sia aku sengkang mata dia 3 pagi kan. Betul, memang berbaloi. Kau kena ingat kau tu harapan cikgu. Ya, doh. Ingat target kita kekalkan momentum kau. Jangan risau. Tak susah. Okey. Okey. Mantap bro. Izwan ni hebat lah. Cara cikgu puji dia tu macam dia dapat markah penuh kot kan. Macam superstar je dia. Tapi tak pelik lah. Dia kan memang jenis yang study kau-kaunya. Lah aku tak faham macam mana dia boleh study sampai boleh pandai macam tu kan. Saya rasa mesti dia ada betul. Oh, kalau macam tu, kita pergi tanya dia lah. Apa betul dia? Jom. Jom. Fuh, setakat ni aku dah boleh agak dah chapter pengajian. Kau dah siap ke soalan tu, Wan? Aku dah siap lah. Tak susah sangat. Cuma kena ingat poin penting je lah. Aku dah check lah tadi. Kau ni relax je kan? Sebab tu lah cikgu Hana puji kau. Kau ni memang harapan untuk skor STPM lah. Sebab tu lah semua cikgu-cikgu bagi kepercayaan kat kau untuk skor SEM 2 ni. Alah, tak payah cakap macam tu. Risaulah aku. Kita study sama-sama, skor sama-sama lah. Kau on track apa? You. Terkenal je. Sastra ni kita nak study macam mana ya? Aku rasa start daripada Salatin, lepas tu Wih, Izwan kan? Danish. Ingat lagi tak aku? Ingat lah. Kau buat apa kat sini? Cuci baju. Kedai lah. Apa lagi? Kau buat apa sekarang? Study lagi? Study tu, aku form 6. Ni siapa? Ni Fahmi, kawan aku. Fahmi. Danish. Kau buat apa je sekarang? Tak usah belajar. Aku kerja dah sekarang. Ni study bekerja aku dah dok. Kerja je lah aku. Tongang kau kerja. Aku ni stres. Kau tak sambung boleh lah. Itulah kau. Sambung lagi belajar. Tak bersuruh. Kau stres kan? Esok ikut aku. Aku lepak member aku esok. Aku gerak dulu lah dah lambat ni. Boleh lah. Wan, exam nak dekat dah ni. Kau ni boleh lagi enjoy.
Alah, santai lah. Memang lama kan. Iwan. Wan, tengok motor aku ni. Motor baru. Main gila kau. Gempak ke? Kau ni kenapa? Muka masam-masam, cari masalah je. Tak. Tahan ni, aku stres lah. Alah, relax lah. Hidup nak stres je. Hidup kena enjoy juga kadang-kadang. Tak ada, kau tak rasa benda ni aku yang hadap. Aku rasa terbeban lah dengan harapan cikgu semua ni. Kadang-kadang aku rasa tertekan, kau tahu tak? Sebab tu aku ajak kau ni keluar. Lepaskan stres. Itulah betul juga kan? Apa kata? Kau ikut aku. Dah highway kita lumba. Kita test lah. Tu lah, jom lah. Okay, tengok siapa nombor 1. Jom. Gerak. Macam ni, yang ni kena. Salam sejahtera semua. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Duduk. Baiklah kelas, sebelum cikgu mula topik hari ini, cikgu nak kamu hantar tugasan minggu lepas. Hantar di meja hadapan ni dan susun elok-elok. Hantar sekarang. Korang tolong letakkan boleh? Boleh. Terima kasih. Siap dah. Oi, Izwan. Kau tak siap ke homework pengajian? Belum tu. Kenapa belum? Bukan kau siap awal ke kerja? Aku balik lambat tu semalam, tak sempat nak siap kan. Ya Allah, Wan. Kau tahu kan cikgu pantang kalau student tak hantar homeworknya. Ya. Siap. Ni. Yang ni mana tugasan? Ni cikgu. Jangan je. Izwan, mana tugasan kamu? Maaf cikgu, saya tak sempat siapkan. Izwan, apa nak jadi dengan kamu ni? Tugasan yang mudah pun kamu tak dapat nak siapkan. Kamu tahu tak, kamu tu pelajar harapan. Semakin hari cikgu tengok kamu ni semakin berubah. Lepas ni cikgu tak nak dengar alasan, cikgu nak kamu jumpa cikgu di bilik guru. Baik cikgu. Faham? Jadi saya maafkan saya. Kak, aku keluar ajak tau. Izwan, kau nak ke mana lagi? Nak keluar lah. Kau kenapa? Sibuk je lah. Nak keluar lagi? Kau ni dah kenapa Izwan? Sejak semenjak ni aku nampak kau berubah sangat. Balik lambat, buku study pun terbiar. Bukan kau ada exam ke? Kau tak nak jadi cikgu lah. Aku tahulah apa aku buat. Aku ambil tahu sebab aku sayang kau. Kau dah makin hanyut Izwan. Member lepak kau tu dah ajar kau benda bukan-bukan ke? Kau jangan nak judge kawan aku lah. Kau tu tak nak sibuk sangat dengan siapa aku berkawan. Aku dah cukup stres lah dengan homework lah, cikgu lah. Kau tak nak tambah stres aku lagi Aku cuma nak kau fokus. Kau tu harapan keluarga. Apa yang bising-bising ni? Apa yang jadi? Mak, kenapa mak keluar bilik? Mak rehat je lah. Tak ada apa-apa. Izwan ni nak keluar lagi. Izwan, kamu nak ke mana nak? Kenapa marah kakak? Tak ada apalah mak. Wan keluar kejap je. Izwan, mak tak sihat ni. Kau tak nampak ke? Tolonglah jangan buat perangai. Iwan baik lambat sikit tau.
Dah lama jom masuk bilik, rehat je. Mak tak payah fikir pasal Izwan tu. Mak, kenapa ni? Mak! Mak, lepas ni Mak kena rehat tau. Mak jangan stres-stres. Mak jangan fikir sangat pasal Izwan tu. Pasal Izwan, kakak boleh uruskan. Mak kena rehat. Kakak tak boleh tengok Mak macam ni. Kak, Mak kenapa ni? Sekarang baru nak balik. Kau tahu tak apa jadi dengan Mak? Mak jatuh lepas kau keluar tadi. Mak, kenapa ni? Kak, Mak okey tak? Mak okey tak ni? Kau tahu kan Mak sakit? Kau nak buat hal lagi. Aku call kau berkali-kali, kau tak angkat. Kau tak kisah apa pasal Mak. Mak sekarang macam mana? Mak lemah, Izwan. Semua ni sebab engkau. Kau makin hari makin berubah. Mak terlalu risaukan kau. Dah tu bergaduh. Anak-anak Mak kan dah besar. Kalau kakak tegur, kamu kena dengar Izwan untuk kebaikan kamu juga. Mak, Izan minta maaf. Izan salah Izan. Izan janji. Izan tak buat lagi. Izan minta maaf. Izan buat Mak sakit. Izan buat Mak risau. Izan minta maaf sangat Mak. Sudah-sudahlah tu Izwan. Kau kena sedar. Kau janganlah fikir seronok je. Fikirlah pasal Mak. Izan menyesal Kak. Izan janji akan lebih bertanggungjawab kali ni. Izan minta maaf sangat. Izan sedar salah Izan. Minta maaf Mak. Tahniah sekali lagi. Jom. Ya, Ada kedai situ? Mimi. Balik Lel. Mak kena rehat. Tak ada. Okey, baiklah, itu saja komen daripada tetamu kita pada hari ini. Merupakan mangsa banjir yang agak teruk ya. So, kita akan kumpulkan segala barang keperluan untuk kita sedekahkan kepada puan.